PKR ni kerajaan, bapa dia Perdana Menteri, anak timbalan presiden letak jawatan. So untuk tidak mengurangkan besarnya kemaluan mereka Salam sejahtera dan hello semua. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita ada lagi satu pendedahan panas yang bakal menggemparkan kancah politik tanah air. Sebelum kita pergi lebih jauh, tekan butang like, share, tinggalkan komen anda dan pastikan anda subscribe channel ini supaya tak terlepas isu terhangat. Bawa saya kepada cerita kenapa Izzah nak letak jawatan. Sebenarnya tindakan Izzah letak jawatan adalah kerana tidak setuju dengan bapa dia sekat peruntukan ahli parlimen. Dia tak nak cerita dan dia takkan cerita. Dia bagilah alasan dia nak sambung belajar lah, dia nak itulah ini. Ini salah satu. Bila bapa dia sekat peruntukan ahli parlimen di dalam PKR dan membiarkan UMNO berleluasa. Tabung haji itu satu hal, azam bakti satu hal, korporat mafia satu hal. Dia dah at her neck dah. Dia dah bagi amaran demi amaran demi amaran. Dia dah tegur bapak dia. Tapi bapak dia tak nak dengar. So sebab itu dia letak jawatan. Ya memang. Tapi dia kalau tanya dia mati-mati dia tak akan mengaku tuan-tuan. Tapi itu sebab dia. Tak, dia sekarang ni okey. Kita bagi kredit where it's due lah. Nurul Izzah ini adalah seorang yang berjiwa pejuang. Itu saya tak menafikan benda tersebut. Dia seorang ada jiwa pejuang lah, jiwa yang reformis lah kita kata. Dia tak macam bapak dia. Bapak dia datang daripada UMNO. Daripada UMNO dia datang, kepada UMNO dia kembali. Izzah tak. Izzah bermula walaupun masa kecil dia terus-terus PKR tu. Saya ingat masa tahun dia muda 3 tahun dari saya, 4 tahun, 3 tahun lah, 3-4 tahun dari saya. So masa dia tahun 1998, masa tu umur dia dalam 17 tahun, 17-18 tahun. So dia bermula 99 tu, dia ahli PKR. Dia tak pernah UMNO. Jadi perjuangan di situ. Tapi bila dah habis, dah menang, dah jadi kerajaan, dia nampak satu persatu. Dia bagi warning pada bapak dia. Bukanlah warning, maksudnya dia tegur lah bapak dia. Mula-mula dia tarik diri, dia hilangkan diri daripada dunia sebagai timbalan presiden. Dia hilangkan diri. Tak memberi kesan. Masuk Sabah, dia konon jadi jeneral perang, dia hilangkan diri, kalah. Dia terus tak nak bertanggungjawab. Lepas itu dia turunkan diri dia daripada jeneral perang, dia tak nak pergi turun. Sampaikan Saifuddin dengan Amir pening kepala tau. Pasal Izzah ni. Saifuddin dengan Amir sampai pening kepala pasal Izzah ni. Ya aduh, macam mana lah Izzah ni kan. Demam aku dengan Izzah ni lah, dia kata. Saya logik lah tuan-tuan. Ada kata, tak ada lah dia pergi sambung belajar. Bang, kau berfikir sambung belajar tu semalam ke? Takkan baru semalam kau decide sambung belajar tu? Saya dengar pasal sambung belajar ni pada seawal Mac. Masa kau bertanding timbalan presiden tu tak pernah consider ke yang aku akan sambung belajar? Dan kalau aku sambung belajar, aku tak boleh pegang jawatan timbalan presiden ni sebab jawatan ni terlalu berat. Tak fikir ke? Takkan tak fikir benda tu pada masa tersebut? Logik lah kan? So sebenarnya benda tu bukan masalah tak fikir. Memang bukan saya kata dia tak sambung belajar. So akhirnya digunakan sambung belajar. Dia ni memang sambung belajar. Saya bukan menafikan Izzah sambung belajar. Tak. Tetapi sambung belajar tu bagi saya adalah afterthought. Maknanya dia kena cari alasan, aku kena keluar juga. Okey tuan-tuan, apa yang berlaku dalam mesyuarat MPP? Dalam mesyuarat MPP berlaku pada hari ini. Dan semalam Anwar Ibrahim datang. Tapi dia datang setengah jam saja. Hari ini berlaku je lagi. Semalam keputusan untuk Izzah meletak jawatan sebenarnya. Izzah sebenarnya telah meletak jawatan sebagai timbalan presiden. Nah, bayang tuan-tuan PKR ni kerajaan, bapa dia Perdana Menteri, anak timbalan presiden letak jawatan. So untuk tidak mengurangkan besarnya kemaluan mereka maka mereka tidak menerima peletakan jawatan tersebut. Mereka kata kalau kita terima peletakan jawatan ini, nanti tamparan pada muka kita lah. Nanti kita kena slap apa ni? Dah lah kau bertanding hari tu.
Kau nak sangat menang, kita buang Rafizi dan tim dia. Kita buang Rafizi, kita buang tim dia. Sekarang kau letak jawatan, it's a slap to our face tau. Tamparan bagi muka kita. So macam inilah, kita tak terima peletakan jawatan kamu, tapi kita katakan bahawa kamu berhenti. Maksudnya kita, apa dia panggil ayat dia kata? Dia ada satu ayat dia yang digunakan. Keputusan Nurul Izzah menjelaskan keputusannya melepas jawatan timbalan presiden dibuat setelah pertimbangannya bagi memilihnya meneruskan pengajian lanjutan. Cerita pengajian lanjutan ni saya dah dengar bulan 2, bulan 3 tahun ni. Dia dah fikir benda tu. So masa yang ingat tak bila saya cakap Izzah akan letak jawatan hari tu kan? Sebenarnya masa tu dah ada dah benda ni. Ura-ura ni dah keluar. Bukan ura-ura dah, dia memang Izzah nak letak jawatan sebenarnya. In fact, peletakan jawatan Izzah ni sampai ada mengatakan Izzah akan menyertai bersama. Masa tu tak ada bersama lagi rasanya. Izzah akan bersama dengan Rafizi lah kan masa tu. Dan akhirnya Rafizi sendiri mengeluarkan kenyataan, no, kalaupun Nurul Izzah menyertai parti bersama, kita tak akan terima dia sebagai ahli. Ni saya bagi tahu sekarang lah kan. Saya tak nak put words into Rafizi sebenarnya, maaf lah. Tetapi kalaupun Nurul Izzah nak menyertai parti bersama, kita takkan terima Nurul Izzah. For whatever reason lah, kita takkan terima Nurul Izzah. So, apa sebab sebenar Nurul Izzah nak letak jawatan? Okey. Macam saya kata tadi, dia adalah seorang fighter lah, dia seorang pejuang, dia seorang reformis. Kita bawa benda tu lah. We have to give credit where it's due. Tetapi apa yang dibawa sekarang ni, dia bertentangan dengan value, nilai yang dibawa. Really bertentangan. Sangat bertentangan. Ustaz Wan Je dah tegur dia banyak kali, dia tak nak dengar. So, sekarang banyak bertentangan. So bila benda ni, dia ada self-conscious dia tau. Dia ada high altruism juga, Nurul Izzah ni. So bila benda tu bertentangan, dia pun ada fikir dia. Dia pun ada fikir dia, tuan-tuan, tak boleh jadi ni. So dia try buat rebel pada ayah dia. Ayah tak lut, tuan-tuan, tak makan. So akhirnya beberapa hari lepas dia pergi sekat peruntukan YB Roziah. That's it. That's the final straw, dia kata. That is the final straw. So akhirnya Nurul Izzah decide untuk tarik handbrake dan meletakkan jawatan sebagai timbalan Presiden PKR. Tapi kalau kita baca kenyataan dari Fahmi Fazil hari ini, dia macam tak kata yang dia letak jawatan kan. Macam mana nak kata, dia punya ayat dia Majlis Pimpinan Pusat Keadilan telah bermesyuarat hari ini. MPP menerima dan menghormati keputusan pilihan negeri Johor dan Negeri Sembilan. Parti juga menzahirkan terima kasih kepada jentera yang telah bertungkus lumus serta merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Utama Amiruddin Harun. MPP turut membincangkan permohonan saudari Nurul Izzah untuk mengundurkan diri dari jawatan timbalan presiden. Bermakna Nurul Izzah memang nak undurkan diri. Namun setelah mendengar pandangan saudari Nurul Izzah dan pimpinan, MPP bersetuju untuk memberi cuti sementara. Kalau kita faham benda ni tuan-tuan, apa makna dia? Maknanya adalah Izzah memang nak letak jawatan. Izzah bukan bercuti. Izzah bukan minta saya nak minta bercuti sabbatical, sebab dalam berita dia kata sabbatical leave. Saya nak minta sabbatical leave 6 bulan, 1 tahun, boleh tak daripada jawatan timbalan sebab saya nak belajar. Bukan. Izzah memang nak letak jawatan, tuan-tuan. Cuma MPP kata, macam saya kata tadi lah, dia satu tamparan besar kepada PKR ni kalau dia letak jawatan. Yelah, dulu beria-ia kita nak buang Rafizi, beria-ia kita nak angkat Nurul Izzah jadi timbalan presiden, beria-ia kita nak potong kepala dan cantas guna blok kencing dan sebagainya. Akhirnya orang yang kita angkat tu sekarang dia nak letak jawatan. Tak malu muka kita, tuan-tuan. Bukan muka kita, muka dia lah. Tak malu muka. So akhirnya Izzah meletakkan jawatan. Tak, tuan-tuan kena faham satu perkara, Izzah meletak jawatan, titik. Dia bukan kata saya minta cuti. Tak, Izzah tak minta cuti. Izzah meletak jawatan. Saya baca balik kenyataan MPP. MPP membincangkan permohonan saudari Nurul Izzah untuk mengundurkan diri dari jawatan timbalan presiden. Tak, perkataan mengundurkan diri itu apa makna dia?
Apa makna mengundurkan diri? Mengundurkan diri itu maksudnya letak jawatan. Dah itulah makna dia. Dia bukan macam cerita apa nama? Cerita Johan dengan Zizan tu. Kan dia tulis surat kan. Siul yang ke belakang sikit. Kan? Bukan. Tapi MPP tak setuju. Dia kata tak apalah, kita bagi cuti sementara. Okey, itu tindakan pertama. So selepas itu, selepas dia bagi cuti sementara, tuan-tuan perasan tak masa hari itu ada 2 naib presiden diberi jawatan. Ada 2 pimpinan diberi jawatan naib presiden. Pertama Dr. Zaleha, kedua adalah Saifuddin Nasution. Saifuddin tidak bertanding, Dr. Zaleha tidak bertanding. Okey, Dr. Zaleha fair lah, dia tidak bertanding sebab dia pengurusi jawatan kuasa pemilihan parti. Okey, fair dia tak bertanding. Tapi Saifuddin tidak bertanding langsung apa-apa jawatan. Saifuddin tidak ada jawatan apa di dalam PKR. Yang dia ada adalah jawatan lantikan dalam Pakatan Harapan. PKR dia tak ada. Ketua cabang bukan, naib presiden bukan, MPP bukan, apa pun tak ada. So dia dilantik menjadi naib presiden. I think few months ago dia dilantik menjadi naib presiden bersama dengan Dr. Zaleha sebelum Johor itu. Rupa-rupanya pelantikan tersebut adalah untuk menaikkan beliau menjadi timbalan presiden. Okey. So what's next is, selepas dia menjadi timbalan presiden, okey sekarang dia, adakah dia akan jadi presiden? Tidak. Kan Ustaz Wanji kata dia akan jadi presiden, saya kata tak. Dia ada orang lain tengah cooking. Dia tengah ada someone else is the rock is cooking. Kan ada orang lain tengah memasak sesuatu sekarang, iaitu Amiruddin. Bukan Amin, Amir, Menteri Besar Selangor. Sebagaimana yang saya ramalkan tempoh hari bahawa Izzah akan meletak jawatan dan Amir akan naik. Saya kata Amir akan naik selepas ini menjadi presiden keadilan. He has to be. Sebab okey, kita tengok ranking lah tuan-tuan. Tolak tepi lah kita suka ke tak suka dengan PKR ke apa ke, kita tolak tepi. Kita tengok ranking lah. Siapa di kalangan pimpinan PKR yang kita kenal, Fuziah. Nanti dulu, sebelum kita teruskan, kalau korang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang supaya korang tak terlepas isu atau pendedahan panas seterusnya dekat channel ini. Amiruddin, Saifuddin, Nurul Izzah, Ramanan dan sebagainya. Siapa yang kita kenal? Yang pertama, dia Melayu. Kedua, dia ada jawatan tinggi. Ketiga, dia ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri. Siapa? Pertama, dia Melayu. Okey, kalau kita Melayu, Ramanan dah tak boleh. Mingkai dah tak boleh, Ramanan tak boleh. Ramai pimpinan Cina, pimpinan India tak boleh. So tinggal beberapa orang. So tinggal Saifuddin, Fuziah Saleh. Okey, dia adalah menteri atau memegang jawatan menteri atau menteri besar. Amiruddin. Okey, so ada Fuziah, ada Dr. Zaleha, dia ada Saifuddin, dia ada Amiruddin. 4 orang. Yang lain tu semua Amin dah tak boleh, Amin dah kalah. Okey, tinggal 4 orang. So daripada 4 orang ni tuan-tuan, kalau kita tengok Fuziah tak boleh. Sebab apa? Dia tak pernah menang, dia tak menang pun ahli parlimen. Saifuddin tak boleh, dia tak menang pun ahli parlimen. Saifuddin adalah senator yang dilantik, dia dan Fuziah, YB Fuziah ni dia senator yang dilantik. So tinggal siapa? Amiruddin, menteri besar. Dia menang ADON dan menang parlimen dan dia menteri besar negeri Selangor. Siapa lagi seorang tadi? Saya sebut Dr. Zaleha. Sebenarnya dia menteri lah, tapi sekarang dia hanya sekadar ahli parlimen, tak boleh. So tinggal Amir, logiknya kat situ. Dan Amir, di samping timbalan presiden tadi adalah Saifuddin, Amir telah dilantik sebagai Jeneral Perang. Okey, so Amir Jeneral Perang, dia akan lead the army. So bila dia lead the army, bermakna dia in touch of the ground. Kalau pemilihan parti selepas ini dan Anwar Ibrahim dah tak boleh bertanding. Dengan pengunduran diri Izzah, dia tak akan bertanding lagi jawatan presiden. Timbalan pun dia tarik diri. Ini kan pula nak bertanding jawatan presiden kan. So siapa lagi nak bertanding jawatan presiden? Saifuddin is. Tell me, base Saifuddin kat mana tuan-tuan? Tuan-tuan tahu? Cuba tulis kat saya komen, Saifuddin orang mana? Saifuddin, base dia kat mana? Amir kita tahu base dia dekat Gombak, base dia dekat Selangor, betul? Saifuddin kat mana? Tell me, tulis kat komen, Saifuddin kat mana tuan-tuan?
Dia bertanding dekat Kelantan dulu. Dia pernah jadi adun Kelantan. Dia orang Kelantan tak pasti dia orang Kelantan ke bini dia orang Kelantan Dia bertanding dekat Kedah, dia kalah. Tak, Kedah dia kalah tuan-tuan. Base dekat Kedah kalah dia. KDN je is dia tak ada base. Maksudnya bukan base tu kerja KDN, bukan, itu kerja dia pelantikan menteri. Base maksudnya grassroots dia kat mana? Tak ada. Dia dekat Kedah pun dia tak ada orang. Tuan-tuan tahu tak, pimpinan Kedah semua nak tolak Saifuddin. Pimpinan Kedah nak naikkan Datuk Zul sebagai pengurusi MPN Kedah. Daripada berapa cabang Kedah tu, sebahagian besar menolak Saifuddin jadi pengurusi MPN Kedah. Dia tak ada base tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya kita kutuklah Amiruddin, dia ada base. Base dia dekat Gombak, base dia dekat Selangor. Yalah, kita kata apa sekalipun dia ada kekuatan tersebut. Dan yang paling utama, dia adalah rakan baik dengan Azamin. Azmin, lepas tu Hilman, dia, Afifuddin. Empat-empat ni memang kawan baik dan empat-empat adalah adun negeri Selangor. Maka tiba masanya untuk mereka bergabung dan akhirnya membentuk kekuatan baru tuan-tuan. Dr. Zuraidi, betul. Datuk Zuraidi, bukan Datuk Zul, sorry. Datuk Zuraidi di Kedah. Datuk Zuraidi memang dia nak take over daripada Saifuddin. Saifuddin tak ada base, tak ada pengikut pun. Habis ramai orang ikut dia sebab dia menteri, bayar duit, tak ada gaji dan sebagainya. Orang ikut kita kalau kita bayar gaji, itu namanya bukan pengikut, itu namanya pekerja. Kalau kita tak dibayar gaji, kita ikut orang tu, kita pengikut, dia leader. Contoh Rafizi lah. Kau ingat Rafizi bayar aku gaji ke? Pui. 1 sen pun Rafizi tak bayar kami ni. Geng-geng kami ni semua gaji. Mana ada? Tapi kami tetap ikut Rafizi sebab kita percaya kepada perjuangan dia. Kan? Tadi saya terfikir tadi kan. Dekat Negeri Sembilan berjuta ada orang dari pimpinan PKR telah membelanjakan jutaan ringgit di Negeri Sembilan. Tak apalah. So tadi saya bawa balik daripada forum apa? Ilham. Esok kita akan tengok forum Ilham Center tu, dapatan dia tentang tentang Melaka dan juga Johor dan Negeri Sembilan, dan bagaimana, apakah pandangan mereka tentang Melaka dan PRU yang akan datang. Menarik apa yang dia orang kata, kalau berdasarkan semata-mata di atas keputusan PRU yang lepas, PRN dan PRU yang lepas ni, PN dan BN kalau mereka bergabung, mereka boleh menang lebih kurang 120 ke 130 kerusi. Di Semenanjung saja, tidak termasuk Sabah Sarawak. Maknanya tanpa memerlukan Sabah Sarawak, PN, BN gabungan tersebut sudah boleh membentuk kerajaan berdasarkan majoriti tanpa perlu bergabung dengan GPS dan GRS. Maknanya kalau gabung lagi besar lah. Erti kata lain, PH tidak akan boleh dapat banyak kerusi. Dan kalau gabungan, kalau benda itu benar-benar berlaku, jangkaan dalam PRU PH Pakatan Harapan hanya dapat maksimum 50 kerusi, PKR tidak dapat lebih daripada 10 kerusi tu. DAP maintain lah, DAP banyak tempat dia akan maintain, tetapi PKR tidak akan ada lebih daripada 10 kerusi. Benar tak dangkaan saya itu? Dia yang lagi menariknya tuan-tuan, ini bukan saya cakap, ini berdasarkan kepada dapatan yang saya tengah pergi Ilham Center tadi lah. Ilham Center punya forum tadi lah kan. So the future, so apa akan jadi kepada PKR? PKR mungkin akan jadi macam Semangat 46 lah. PKR mungkin akan jadi macam Semangat 46. So dia akan terkubur begitu saja. So kepada orang PKR, okey, siapa orang PKR sini komen? Saya. Siapa orang PKR komen saya? Siapa orang PKR komen saya? Kalau ada orang PKR kat sini komen saya. Amanah berapa kerusi is? Kosong. Sorry, maksimum 2. Maksimum 2. Siapa-siapa kat PKR boleh menang 10 kerusi? Nanti saya tak cerita lah. Kan? John Wick dia kata saya walanon. Tak ada, kamu walanon, saya tahu. XDAP sekarang ini saya tak nak. Ana bersama siapa-siapa dulu PKR sekarang bersama. Saya tak nak cerita dulu. Kalau dulu saya pun bukan saya pun Ramli kata saya pun Ramli Saya pun Ramli tu siapa?
Macam kenal sama Ramli Makcik Rainbow kata Is nak kena belajar jadi macam RR, bukan warak jago. Warak janggo tu apa? Warak janggo. Kena belajar jadi macam RR. Kenapa saya kena jadi macam RR? Saya adalah Iswardi. Saya tak perlu jadi Rafizi Ramli pun. Rafizi dia Rafizi, Iswardi adalah Iswardi. Why should I be Rafizi? Is PKR patut dapat 80 kursi kata Ramanan. Yelah. Betul lah tu. Dalam bayangan dia lah. Al-Kisah Zahid nak jadi PM tapi Anwar bukan jadi dunia 30 bulan tu yang kacau negeri tu. Saya tak rasa Zahid boleh jadi Perdana Menteri. Berkemungkinan Perdana Menteri datang daripada Perikatan Nasional, tuan-tuan. Berkemungkinan Perdana Menteri akan datang dari Perikatan Nasional. Norlina kata, Tuan Iswadi, please inform Ma'ar jangan masuk PRN Melaka, just fokus PRU. Tak, kena masuk PRN Melaka. Again, kita nak uji beberapa hipotesis. Tapi bergantung sebab kita jangkakan lepas Melaka PRU, tuan-tuan. Lepas PRU ni akan berlaku selepas bajet. PRU berlaku selepas bajet. Tunggu bubar baru join bersama. Okey. Saifuddin tak boleh buat kerja, dia tak akan menang di Kulin tempat saya, betul. Anwar Ibrahim boleh menang tak? Susah. Dia kena keluar daripada Tambun. Saya dah pernah buat satu video kan, kenapa Tambun diklasifikasikan sebagai kawasan hitam. Dia kena keluar daripada Tambun. Dia tak boleh bertanding di Tambun dah. Kalau dia bertanding Tambun, highly likely dia akan kalah. So dia kena keluar daripada Tambun. So ke mana dia pergi? So dia letak setiausaha politik dia, Azman Bidin, di Ampang. Jadi kami menjangkakan berkemungkinan Anwar pergi Ampang tau. Anwar mungkin pergi Ampang. Nurul Izzah sepatutnya dia nak letakkan dekat Bandar Tun Razak. Jangkaan kami. Tapi nampaknya bila Nurul Izzah dah tarik diri ni, kita pun tak tahu. Is Anwar lebih sesuai hidup dalam penjara? Itu saya tak berani nak katalah. Pergi Melaka nak letak berapa calon, saya tak tahu. Itu parti decide. Koyak buat Ceplos. I think anyway pun Anwar kalah. Dia yakin dia boleh menang di Ampang, tuan-tuan. Tetapi Anwar di Batu je, tak boleh. Batu Ramadan dah nak ambil. Siapa yang layak jadi PM untuk PN? Itu pihak PN jawablah. Memang tak ada, tuan-tuan. So, diorang sekarang ini mungkin nak push Hamzah. Wawasam nak push Hamzah. Bagi PN, dia kata Hamzah kena jadi Perdana Menteri. So, dari PN, mungkin Hamzah akan jadi Perdana Menteri. Zafrul Pandan. Anwar Ampang. Izzah di Bandar Tun Razak. Tapi kalau Izzah tak bertanding, mungkin Saifuddin Nasution di Bandar Tun Razak. GPS JRS tak suka PH, mana maunya. PH GPS JRS realistik tak? Tak. GPS JRS akan, macam ni tuan-tuan. Okey. Berdasarkan kepada apa yang kita dibentangkan tadi, yang pertama, majoriti yang akan dapat parti yang paling banyak dapat kerusi adalah Perikatan Nasional. Nombor 2, di antara BNPN, dia akan bersaing kat situ. So, GPS JRS Agong akan jumpa sebab tak ada siapa yang dapat majoriti. Maknanya, walaupun paling banyak, tetapi bukan 112. Kita faham tu So, dia mungkin dalam 70 lebih je. Perikatan Nasional akan dapat 70 lebih ke 80 macam tu. Maksimum 90. Macam PH hari tu lah. Hari tu pun PN dapat 70 lebih juga. But what happen is Agong akan panggil PN dan kata siapakah Perdana Menteri kamu. Dalam tanggapan saya dia ada dua. Sama ada Samsuri kalau daripada PAS ataupun Hamzah Zainuddin daripada Wawasan. So dua ni nama akan dinaikkan. So setelah dilantik Perdana Menteri, mereka akan berunding dengan parti seterusnya, iaitu dia akan berunding dengan GPS JRS, dia akan berunding dengan Barisan Nasional. So GPS JRS dia akan bersama dengan Perdana Menteri. Dia bukan macam zaman dahulu. Zaman dahulu main gabung, dialah Perdana Menteri. Dah tak boleh. Kaedah tu tak boleh dah. Berdasarkan kepada yang lepas tu lah. Jadi, apa pandangan korang tentang isu ini? Tulis di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.